والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وفهما مستقيما وهداية للصواب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك خير ما عندك وأفض علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وأنزل علينا من بركاتك. اللهم إننا ضعفاء فقونا في رضاك وخذ إلى الخير بنواصينا واجعل الإسلام منتهى رجائنا بفضلك يا رب العالمين. وافتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا رب العالمين. ونسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والصحة وحسن الخلق وحسن الظن بك يا رب العالمين. شهدا قال المؤلف رحمه الله تعالى شهدا. Bermula makna ghairiyah itu, maka iaitu makna ghairiyah, arti, maksud. Dengan kata ghairiyah itu bibar apa makna, bibar apa arti, bibar apa maksud. Ya. Ghairiyah. Dan setengahnya, tengah daripada bibar apa makna ghairiyah, iaitu rencana ibarat daripada tiap-tiap dua maklum, dua benda yang boleh diketahui, yang sah mengetahui dengan salah satu, serta tiada mengenal lainnya. Hak ni kena, hak ni tak kena. Orang panggil berlainan juga, lain juga. Ghairiyah ni yang bangsa berlainan. Kalau ghair berlainan, ghairiyah benda bangsa berlainan, yang bangsa berlainan tu ghairiyah. Kaunuhu ghairan, keadaannya yang berlain, tu ghairiyah. Tapi itu dia kata dua yang maklum, yang boleh diketahui kedua, yang sah mengetahui dengan salah satu serta tidak kena hak lain. Panggil ghaib juga. Kita kena hak ni, hak tu tak kena. Hak ni lain pada hak ni. Tu dia. Hak ni lain pada hak tu. So, nah. Dan setengahnya maknanya itu rencana dari dua maklum yang berkhilaf-khilaf, berlainan, yang menyalahi, yang bersalah-salahan, tu berkhilaf-khilaf di dalam hakikat benda. Dan setengah maknanya iaitu rencana, iaitu ibarat daripada dua maklum, dua yang direti, yang diketahui, yang sah wujud salah suatu serta adam serta ketiadaan lainnya. Tu. Itu makna ghairiyah juga. Dua maklum, dua perkara yang diketahui, yang dikenali, yang sah wujud salah satu daripada dua tu, dua maklum tu, serta adam lainnya. Hak lagi tak ada.
Tu. Ibai. Tambah saya tu. Tengok semua dah tak. Dan maka kaul yang akhir itu, iaitu dua maklum yang sah wujud salah satu serta adam lain tu. Uruf kenalan yang banyak ke orang banyak daripada kata ulama. Habis kat tu. Pak ni lah orang guna ramah. Mana? Dua maklum yang sah ada salah satu, tak ada hal lain. Kau akhir ni ya. Urif dikenali, diketahui oleh kebanyakan ulama. Boleh diketahuikan kebanyakan orang banyak daripada kata ulama. Orang yang banyak daripada kata ulama. Habis kat tu. Kemudian ulasan satu persatu hal pada. Maka ghairiyah yang bangsa berlainan, dia panggil ghairiyah, dengan makna yang awal, iaitu tiap-tiap dua maklum yang sah mengetahui akan salah satu serta tak kenal hak lain. Dan yang kedua, iaitu rencana daripada tiap-tiap dua maklum yang sah mengetahui dengan salah satu dari serta tiada mengenal lain. Maka ghariyah dengan makna yang awal dan yang kedua dalam sifat Allah Azza wa Jalla, pada sifat, pada kerti, pada belajar, pada mengenal ke sifat Allah Azza wa Jalla, itu sah. Dengan makna habis. Itu sah. Dan dengan makna yang ketiga itu tiada sah. Dan dengan makna yang ketiga itu tiada sah. Dua maklum yang sah wujud salah satu serta adam yang lain. Dan dengan makna yang tiga itu tiada sah. Satu. Tengok nanti tengok simpul lagi mana. Syahadan bermula makna ghairiyah yang bangsa berlainan. Di dalam hak sifat Allah Azza wa Jalla dengan zat itu wajib di dalam i'tiqad kita. Zat lain maksudnya dengan sifat ada. Ini ada. Nah, ghairiyah tu. Saat ni ada yang makna ghairiyah, ada pun makna yang bangsa berlainan yang kita kata dalam hak sifat Allah Azza wa Jalla. Ghairiyah dalam sifat hak, ghairiyah dalam hak sifat Allah Azza wa Jalla dengan zat itu wajib dalam i'tiqad kita. Wajib kita i'tiqad sifat lain pada zat, pada pengertian. Lain mana? Sifat tentu duduk pada zat, bukan zat duduk pada sifat. Tak lagi tu. Wajib i'tiqad dan tiada sah dikatanya
Zat lain, sifat lain dengan Tuhan jangan kata. Apa pula dah i'tikad kata zat dengan sifat tu berlain ni di segi mafhum. Nah, mudah malain situ. Tapi zat dengan sifat bukan boleh kira tangga. Sifat Tuhan dengan zat Tuhan bukan duk suku-suku. Tu. Sabit tu nak kecek kata sifat lain, zat lain Allah Ta'ala. Jangan kecek itu. I'tikad pegangan sifat ialah yang ada duduk, yang ada pada zat Tuhan. Tu. Tu i'tikad itu. Sifat kederat ada pada zat Tuhan, didapurkan kita sifat ma'ani. Kerana dia ada pada zat Tuhan. Sampai apa boleh kata wajib dalam i'tikad kita makna yang berlainan, ghairiyah di dalam hak sifat Allah Azza wa Jalla. Ghairiyah dalam hak sifat Allah Azza wa Jalla dengan zatnya itu wajib dalam i'tikad kita. Tak sah, tak boleh nak kata. Tiada sah dikatanya kerana bahawasanya telah maklum daripada kita hakikat, arti, maksud sifat itu. Hakikat sifat itu berlain pada hakikat zat. Betul. Kita akan belajar dah. Sifat ma'ani itu tunduk pada zat. Takrif dia suku, pengertian dia. Kerana takrif sifat ma'ani, sifat yang bahasa ada pada zat Allah Ta'ala. Tak kira tangan. Bukan bagi hidup patut tak ada baru ada dak. Sama kidai dengan zat tu. Sama bakar dengan zat. Semua. Nah. Sama berlainan dengan segala makhluk. Tu. Tapi kata kerana bahasanya telah maklum, telah belajar dah, telah dengar, dia reti di dalam huraian yang telah lepas, telah maklum daripada kita hakikat sifat itu berlain pada hakikat zat. Itu dia. Dan tiada sah, tak boleh dikatanya bahawa sifat Allah Azza wa Jalla itu berlain dengan zat sebab wujud ibham pada fikir orang awam. Itu dia. Itu dia. Tak boleh. Tiada sah nak kata bahawasanya sifat Allah Azza wa Jalla itu berlain dengan zat. Arti berlain itu apa dia? Duk suku-suku dengan zat. Tak. Bukan. Sebab wujud ada. Ada ibham pada fikir orang yang awam. Ada kesamar fikir yang awam. Sampai tak boleh nak kata gitu. Ibham kan ada. Lama dia kata lain. Dia kata zat dan suku, sifat suku. Itu dilarang. Itu makna ghairiyah. Sifat bukan zat. Zat bukan sifat. Tapi itu pengertian. Tapi sifat bukan lain daripada adanya pada zat. Tetap pada zat yang bersifat sama dengan bersifat zat di segi sifat salbiyah. Sifat Tuhan qadim, zat Tuhan qadim, tidak ada permulaan bagi ada. Zat Tuhan baqa, sifat Tuhan baqa, tidak ada kesudahan bagi ada. Zat Tuhan mukhalafah lil hawadith,
Sifat apa tu? Lafaz hadis juga. Wahdaniyah. Zat asal, sifat asal tidak berbila-bila sifat Tuhan. Qiyamuhu bi nafsi, tak terupaya benda lain. Tidak diciptakan dia oleh yang lain, sama dengan zat. Habis kat tu. Itu cara, nak cara sikit pula. Ghairi zat, aini zat. Itu dia. Maka dia faham mana ghairu tu. Yang bahasa lainan pada pengertian kita huraian. Itu dia. Nah. Okey, lain hidup suku-suku dak. Bukan bercerah tangga tidak. Bukan lain dia kata hak ni sifat kita, hak ni tak sifat kita, bukan. Sama semua. Tapi reti zat lain pada reti sifat. Kenapa? Bila sebut kata sifat maknawiyah, kena reti sifat ma'ani dulu. Bila reti sifat ma'ani, apa dia reti sifat ma'ani? Sifatun wujudiyatun qaimatun bizatihi ta'ala. Kedera iradah ilmu hayah samuk basar kalam. Sifat yang ada pada zat Tuhan. Bila ada sifat ni, maka dikatakan keadaannya yang bersifat dengan sifat ma'an. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman, kaunuhu hayyan. Ada. Nah. Semua tu. Habis kat tu. Nah. Maka kita ada bicara sifat bukan ain zat. Itu dia. Maka dikatakan ainiyah. Bukan sifat bukan ain zat. Dia. Maka dia pusat faham nama makna ainiyah yang basok pada zatnya. Maka makna ainiyah dalam hak sifat Allah Azza wa Jalla dengan zatnya itu tiada sah ia di dalam i'tiqad kita. Apa makna ainiyah? Zat ialah ain sifat, sifat ain zat tu tak leh nak i'tiqad gitu, tak kena. Sifat lain makna gitu ah. Yang basah pada ain dalam hak sifat Allah Azza wa Jalla dengan zat. Sifat ialah zat, zat ialah sifat ain tu lah. Tu tak leh. Dikak itu tak kena, salah. Tu makna kata. Dan mana ainiyah? Dialah hak sifat Allah Azza wa Jalla dengan zat. Ainiyah makna mudah tu lah. Itu tiada sah ia dalam i'tiqad kita. Dan tiada sah, tak boleh haram nak kata gitu dalam hak Allah Ta'ala dengan zatnya. Sebab dia ada sah makna ainiyah di dalam hak Allah Ta'ala dengan zatnya. Nak kata ain, iaitu ain benar yang bangsa pada kebenaran, bukan tidak. Kerana bahasanya makna ayat itu rencana daripada wujud yang bersamaan dalam hakikat. Yani sifat Allah Ta'ala yang bangsa zat. Kali kata gitu. Tiada sahih katanya. Kan? Dalam hakikat makna, hakikatnya yakni sifat Allah Azza wa Jalla yang bangsa zat tiada sah dikatanya bahawa sifat itu aizat. Tu. Kita lain dia surah situ ya. Tak boleh dia kata sifat dia ialah diri zat. Zat ialah diri sifat. Bukan, tak boleh kata gitu. Tak boleh gitu. Tidak. Sifat ialah sifat, zat ialah zat pada mafhum pada ertinya. Dan tiada sah pula dikata bahawasanya sifat itu lain daripada zat.
Tetapi sah dikatanya pihak mengambil jihad atas perkataan orang yang sesat. Orang sesat dia kata zat berpihak pada zat, sifat berpihak pada zat tu. Tak boleh kecek gitu, tak kena. Daripada orang yang Mu'tazilah. Tetapi sah dikatanya pihak mengambil hujah atas perkataan Mu'tazilah, atas perkataan orang yang sesat daripada orang Mu'tazilah yang menafikan wujud sifat yang bahasa zat dalam hak Allah Ta'ala. Sah dikata kerana nak mengambil hujah, hujah menekan atas perkataan orang yang sesat daripada orang Mu'tazilah. Sesat lagu mana? Orang Mu'tazilah yang menafikan wujud sifat yang bahasa zat, nafikan wujud sifat ma'ani pada zat Tuhan, gitu yang menafi Mu'tazilah ni. Yang menafikan wujud sifat yang bahasa zat, sifat yang bahasa ada pada zat. Sah dikatakan sifat ada pada zat. Katakan la hiya huwa, tidak ia sifat, ialah zat. Wala hiya, dan tidak ia sifat ghairuh, yakni tiada sifat itu ain zat dan tiada sifat itu lain daripada zat. Boleh kata untuk nambah hujah dengan dia. Artinya maklum, faham. Zat faham kata zat, sifat faham arti sifat. Kerana pada huraian sifat ma'ani, sifat ada pada zat, tentu bukan sifat, bukan zat. Itu dia. Maka Allah Ta'ala
dikatakan yang maha kuasa atas tiap satu. Tuhan tersebut oleh Quran. Wallahu, bermula Allah, ala kulli syai'in qadir. Yang kuasa atas dia. Tak kata yang kuasa, tentu dia bersifat dengan sifat kuasa. Tu. Maka bila sifat bersifat dengan sifat kuasa, dikatakan keadaan Allah Ta'ala yang berkuasa. Itu ahli sunnah. Mu'tazilah dia menafi ke sifat tu. Dia tahu keadaan itu kuasa dengan zatnya, tak berada dengan sifat. Tu orang yang tengok sesat lagi tu. Habis. Kata Syekh Sanusi radhiyallahu anhu, bahawanya sifat 20 itu dibahagi atas 3 bahagi pada huraian dan pengertian. Bukan duk bagi di zat Tuhan waktu tumpuk-tumpuk tu dak. Huraian dan pengertian 20 sifat tu dibagi pada pengajian dan huraian dan pengertian atas 3 bahagi. Pertama, bahagian pertama dikatanya sifat itu, sifat Tuhan itu ainzat. Satu, bahagian pertama sifat ialah ainzat sendiri, iaitu nafsiyah, sifat wujud. Ada zat, bukan sifat ada terlebih pada zat dak. Maka dikatakan sifat nafsiyah. Kedua, dikatanya bahawa sifat itu bukan inzat dan bukan sifat itu lain pada zat, maka itu sifat ma'ani. Tadi. Kedua, dikatanya sifat but itu bukan inzat. Sifat bukan diri zat. Sifat ialah sifat, zat ialah zat. Dan bukan sifat itu lain pada zat, iaitu semata-mata sifat. Ketiga, sifat lain daripada zat, iaitu sifat salbiyah. Tak ada permulaan bagi ada, tak ada kesudahan bagi ada, tidak berbilang-bilang, tidak diciptakan oleh yang lain, tak tumpai zat lain, tak menyamai dengan baru, tu salbiyah. Habis. Satu, itu bahagian pertama dibagi tiga pengertian huraian. Dan dibagi pula sifat itu 3 bahagi. Pertama, sifat itu wujud dalam zihin, reti, dan wujud dalam kharij. Kita reti dan sungguh sifat itu sabit. Yakni lazat, iaitu sifat ma'ani. Reti kata kederak ni sifat yang ada pada zat Tuhan. Dah sungguh dalam gitu. Sungguhlah pengertian itu. Betul sengerti. Bukan dalil duk gamak-gamak dak, hanya semata-mata surah itu hurai daripada firman Allah Taala, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Taala kuasa atas tiap sesuatu. Allah ya zat Allah yang kuasa atas tiap sesuatu, tak ada kira ijad, idam, apa semua Tuhan kuasa laku. Yang lain tak ada kuasa sikit apa. Jadi sesuatu. Maka Allah yang kuasa, yang maha kuasa, tentu ada sifat apa kuasa, kederak.
Dia. Tu Habib dia kata iaitu sifat ma'ani. Karena bahasanya sifat ma'ani itu maujud dalam zatnya, ada pada zat Allah Ta'ala. Ia terjemah dalam di kana bahasa Arab yang tadi wujudun fi zatihi. Fi terjemah Melayu dalam yang ada pada zat Allah Ta'ala. Dan maujud dalam zihin, dalam pengertian kita yang Maha Kuasa tu, dengan wujud yang sabit. Reti dalam pengertian ada wujud sabit sungguh di sisi Allah, pada ada pada zat Tuhan. Tak ada bercerah tangga kali, tak ada suku-suku dak. Nah. Waktu dia reti tu, mengayu usul dia lagu tu. Bunyi-bunyi payah, ada bahasa-bahasa mudah lagi. Bagi yang kedua pula, daripada bagi yang tiga bagi pula ni, pada pengerti sifat ni, pada nak mengerti sifat Tuhan ni, iaitu sifat itu wujud, reti, faham, gambar pengertian dalam zihin. Bukan gambar benar, gambar pengertian pada zihin, di dalam otak akal kita. Dengan wujud dalam zihin kita dengan isbat halnya, dengan kita ngaku sungguh sengoti keadaan itu. Itu mana isbat sabit sengoti keadaan itu, keadaannya, dan maujud dalam zihin kita, ada dalam pengertian dan dalam gambar dalam fikiran kita dengan wujud yang sabit. Dalam zihin kita dengan isbat halnya, tiada wujud dalam kharij. Tak ada wujud sifat kelakuan tu, tak ada dalam zatnya. Maka itu sifat makniyah dan sifat nafsiyah. Keadaannya yang kuasa, kita reti. Bila kata Tuhan bersifat dengan kuasa, maka Tuhan yang berkuasa, maka retilah Rasulullah keadaannya Allah Ta'ala tu yang berkuasa. Maka tu nak pergi kata benar lain pengertian pada diri zat dengan sifat ada pada zat tu. Keadaannya yang keadaan tu. Sampai kata iaitu hal yang kedua ni sifat maknawiyah dan nafsiyah. Wujud, sifat wujud dibilai ke sifat. Ialah diri ada tu sendiri, dia ada kepada zat tu lah. Bukan benda lebih atas zat, ada sifat wujud tu. Dan kedua, hak ni kalau tak timalat tak berani nak kata. Ketiga pada huraian, ingat sifat Tuhan tak ada dulu ke dia sekali. Sifat itu tiada mewujud dalam kharij dan tiada ada dalam fikiran, iaitu sifat salbiyah. Tak ada permulaan. Apa benar? Dalam erti kata tak ada permulaan, tapi kata tak ada mula. Ada benda lebih ke? Tapi atau boleh apa kata dia tak ada di dalam kharij, tak ada mewujud dalam zihin? Kerana bahasanya mandelu, iaitu ketiadaan permulaan bagi ada, itu zat tu. Kerana mandelu yang digerti daripada salbiyah tu menafi dalam zat dan menafi di dalam zihin kita,
yakni menafikan barang yang tak layak bagi hak Allah Azza wa Jalla. Kerana sebab itulah bila kata sifat salbiah ni lain pada zat. Bukan izat, lain pada zat. Habis. Habis. Dan kata setengah, payah sikit, kata setengah yang teramai jumhur ulama radhiyallahu anhu, ni benda kalau tak faham hak ni pun tak ada salah dah etika tu. Tapi bila mengaji, bila dalam kitab, dia kena panggillah cerita tu. Nah, royak. Dan apa dia kata? Dan dinamai sifat ma'ani itu ilat. Ilat ni bahasa kita agak sabak. Sifat ma'ani itu sabak, ilat. Lataran, kerana. Ilat sabak bagi sifat maknawiyah. Kerana ada kederak, itulah sabak, itulah dikatakan keadaan yang bersifat kederak. Ada. Jadi sifat ma'ani kederak atau ilat. Maklul sabak boleh dikatakan keadaannya yang berkuasa kerana dia berkuasa, yang bersifat yang kuasa. Maka dinamai sifat maknawiyah itu maklul, yang disebabkan. Panggil kecik huraya dengan kita. Ambil kat tu. Faham tak tak? Tak ada payah kali tu. Cumanya tak ingat maksud tu belik. Tak kena hak ni ingat ni pun. Etika betul sifat ni tak ada apa dah lah. Hak ni orang panggil perkara yang dalam daripada ilmu akidah ni, ilmu kalam. Tak kala ulama ni kata sifat ma'ani jadi ilat, jadi sabak. Sifat makniyah tu jadi musabbab. Ilat dengan maklum. Apa pula dah? Bahas sifat tu ada sabak, ada musabbab pula dah ni. Tu. Ni dia buat soal tu ni. Dia kata soal pertanyaan kemuskilan. Betapa bagaimana boleh ngana betapa? Bagaimana boleh kata makna ilat dan maklum pada hak Allah Azza wa Jalla? Nak jawab kan? Jawab arti ilat dan maklum itu pada hak Allah Ta'ala itu dengan makna mulazamah. Tak bertera tangga, lazim pada ada sifat ma'ani, tentu dikatakan ada sifat maknawiyah. Itu makna ilat maklum. Bukan ilat sebab kita mu makan kenyis, mungkin sama makan bukan gitu dak. Tidak. Dengan makna berlaziman. Bila kata Tuhan yang berkuasa, tentu yang keadaan Allah Ta'ala yang maha kuasa. Dengan makna lazim daripada ada sifat ma'ani, tentu bersifat dengan sifat maknawiyah pada mafhum dan pengertian. Ke mana kata dengan makna mulazamah antara keduanya, kerana dikiaskan pihak nazar kita kepada maklum yang baru. Kerana bahasanya makna ilat dan maklum kepada sifat Allah Azza wa Jalla itu dengan memberi faedah wujud ilat kepada wujud maklum, itu tiada sah dalam hak Allah Ta'ala. Dan inilah kata setengah ulama. Dan telah menjawab setengah ulama atas demikian itu, kerana bahasanya makna ilat dan makna maklul itu tiga perkara. Payah sekarang ni panjang cerita. Nah. Situlah dulu. Nah. Kata setengah ulama,
Dan telah menjawab. Betul itu panjang. Nak dia di 9 lebih. Nak baca tengah malam pula ini jadi panjang sangat. Allah subhanahu wa ta'ala